Molat di Molat FM. Pilihan pertama Pantai Timur. Ucapan terima kasih kepada guru kita yang sentiasa dengarkan Molat FM. Assalamualaikum. Lokasi Oh, panasnya ni. Panas lah kat belakang? Tak panas. Oh. Semalam puasa, hari ni tak jadi puasa. Sebab apa? Sebab ayah lupa niat semalam. Kenapa kena niat? Kenalah niat puasa. Tapi kan ayah puasa sunat. Yelah, puasa sunat pun kena niat puasa sunat. Lagipun mami tak puasa ni, so ayah tak puasa lah. Esok insyaAllah lah kalau puasa. Sedap. Macam Kak Ena punya filter. Okay. Kak Ena kan program for RM1. Oh, jual RM1? Ya. Okay. Tapi ada orang nak beli ke? Watching ayah punya video, Ena video. Itu satu peringkat negara. Nama dia Elina. Oh, Alina dah makan, masa untuk balik sebab malam ni dia ada mengaji. Alina dah habis mengaji. Dia ada hal lagi? Oh, dapat kek. Okay. Okay, bye. Hari ni keluar pukul 5.52. Hari ni keluar bersenam lewat sikit sebab tadi panas gila. Hangat. Sampai berpeluh sepanjang hari ni. Ni kira petang dah okey sikit, dah sejuk. Sesuai lah untuk keluar jalan. Sekarang pukul 6.51. Dah buat 4 pusingan. Jom balik. Kira 1 jam juga lah buat 4 pusingan ni. Bye bye. Alina kelas Mandarin malam ni. Apa ni? Wagyu Hana macam strawberry. Hari Sabtu tengah hari lepas Zohor ada kenduri akikah kawan Annie. #bawang for life. #bawang for life. KK Dawood Bookstore, Klang. Depan ni warna apa? Dia warna brown. Warna brown. Brown ni lah. Bulu untuk Elina lukis apa tu? Lukis pula, tulis Mandarin. Kaligrafi Mandarin. Pergi mana? Central Market. Kita nak cari apa? Jalan-jalan. Okay, petang ni ada dekat KL. Nak pergi ke sana, Central Market ataupun Pasar Seni. Oh, nasib baik cuaca elok ni, tak panas, mendung elok. Kedai kamera.
ada taman pula depan ni. Kawasan ni namanya River of Life. Oh, banyak kedai makan sini. Makan Buzz. Oh, ada menari ya, ada tarian. Cultural Rhythms River. Ni tak tahu ada apa ni. Ada event apa lah. Oh, ada KL Festival rupanya. Bandaraya Kuala Lumpur. Ni dengan stokin dia tak dapat dipisahkan. Mesti dah gambar mata tu nak pilih stokin apa. Oh, stokin dah. Ada. Ini kucing. Nampak yang? Gambar mata. Ni nak singgah masjid Asyakirin KLCC sekejap. Nak sembahyang maghrib kat sini. Alhamdulillah dah selesai solat maghrib. Oh, ni rupanya Hotel Four Seasons. Selalu nak booking asyik full je. Alina nak pergi tengok apa tu? Air pancuk ni. Masuk Kinokuniya, Elina dengan Ernie beli buku. Mula ni makan dekat sini RSMY Best Cheese Naan. Ini yang suggest kat sini. Jomlah tengok macam mana. Ni buku yang Elina beli tadi. Tajuk dia Curious Everything You Need to Know. Aku punya makanan dah sampai. Biryani ayam, Elina naan cheese. Ini tak sampai lagi kebab dia. Sementara Elina kelas karate, makan yimi dulu. Berasa yimi kuih tiaw. Elina baru habis kelas karate. Belum. Sampai daging.